Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Rabu 13 hari bulan Ogos 2025 Masehi bersamaan dengan 19 Safar 1447 Hijriah. Seperti biasa, sekarang ni pukul 7.10 malam. Masih dalam 19 Safar lah. Sebab belum masuk waktu maghrib lagi. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video penutup malam tadi, saya terus balik ke sini lah. Balik ke rumah ni, rumah kakak saya. Sebelah ni rumah saya lah. 10 langkah ke depan ni. Biasalah tu tengok rumah saya duduk tengah-tengah. Ini rumah kakak saya. Rumah stakor lah, rumah tengah-tengah. Saya duduk mana tak lah ni. Okey, seperti biasa hari ni saya tak keluar ke mana-mana. Hijau tak ada dah ke? Tak keluar ke mana-mana. Panjang hari ni tak ada buat apa lah. Hanya duduk main internet dengan itulah, duduk main Facebook gitulah. Panjang hari ni. Malam tadi saya tidur pada pukul 2.30, bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun mandi sembahyang subuh, kemudian makan sarapan, lepas tu dah main Facebook apa ngatuk jenera. Bangun pula pada 1.10 tengah hari. Bangun tu mandi, makan tengah hari pada pukul 2 petang, makan tengah hari, pukul 3.30 sembahyang Zuhur. Dia tak boleh main internet gitulah, main Facebook gitu lah. Lepas tu tak ada buat apa, sepanjang ni tak ada buat apa lah. Lepas tu bangun pula. Lepas tu sambung main internet pula. Abang ngatuk. Lepas tu dah edit video sikit, lepas tu kawan ngatuk jenera pula. Sampailah pukul hujan, awal tadi hujan lebat pukul 6.30 tu hujan lebat. Tak ada nak buat video ni lah, video daily. Sekarang ni alhamdulillah lah pukul 7 ni. Pukul 7 ni hujan reda lah, berhenti molek lah. 7.10 saat ni saya terus buat video ni. Okey, saya sekali saja. Kau hari ni 7.30 InsyaAllah lah. Siap-siap nak sembahyang maghrib ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.